Hello Malaysia, hello. Baru ni saya terbaca satu berita mengatakan bahawa di Asia Tenggara, negara yang boleh dikatakan ekonomi lemah, tentera lemah ialah negara Indonesia. Macam inilah warga Indonesia. Ya bang, kami Andon. Okey geng, jika anda lihat kenapa Malaysia mampu menjajah Indonesia, antara banyak faktor, Indonesia ni negaranya lemah. Lepas itu bangsa dia boleh dikatakan kurang cerdik. Lepas tu tak ada disiplin. Banyak orang Indonesia yang datang ke sini berlari daripada negara Indonesia kerana mereka mengatakan bahawa negara Indonesia ini, bangsanya mereka ni memang tak guna. Kurang pendidikan, sekolah malas. Okey geng, ini adalah jenis-jenis peluru pandu TUDM dan TLDM. Anda boleh bayang betapa lemahnya kalau kita perang dengan Indonesia. Indonesia akan kalah. Rafael Indonesia, selepas saya membaca, saya dah dapatlah spek Indonesia. Rupa-rupanya Indonesia menang sorak kampung Tergadai. Mereka telah membeli Rafael spek yang paling murah sekali. Spek yang paling murah kira enjin dengan sistem kerusi satu lah. Lepas tu sistem play semua tak ada. Sensor. Itulah yang membuatkan mereka mampu beli 42 biji. Rupanya spek yang paling rendah dan murah. Orang Perancis pun terkejut kenapa Indonesia mahu menunjukkan mereka kuat bermegah-megah, sedangkan Perancis pun tak adalah banyak sangat, 1000 kapal. Tapi kapal-kapal Perancis kebanyakannya campuran daripada syarikat, daripada negara Dassault. Okey, selain itu Indonesia punya Rafael senang ditembak jatuh. Radar BVR tak ada. Ada pun pakai murah-murah lah, macam tu lah. Jika anda pergi ke negara Perancis sekarang ni, mereka telah membina banyak kapal perang milik Indonesia dengan teknologi stealth. Kalau anda nak tahu bahawa kapal-kapal perang Indonesia seperti Rafael, mereka mempunyai spek yang boleh dikatakan sezaman dengan Amerika pada tahun 1960-an. Indonesia ni dia main beli je, dia tak ada buat kajian sebab mereka ni IQ rendah. 42 jet Indonesia ni dijangka sangat mudah lah ditembak jatuh. Ini daripada kajian China Defense sendiri. China Defense banyak mengkaji tentera di Asia. Selepas mereka melihat pembelian Indonesia, mereka mengakui bahawa Indonesia sebuah negara yang korup. Mereka membeli sistem-sistem yang orang dah tak pakai untuk menang mereka punya pemilihan presiden lah. Selain mudah ditembak, Rafael Indonesia ini juga boleh dikatakan tak berguna langsung lah. Kalau Malaysia perang dengan mereka, kita tak payah hantar Sukhoi, kita tak payah hantar F-50, kita hanya hantar Hawk. Okey, France juga telah menjual Andon dengan banyak item lah. Tapi Andon telah membuangnya kerana Indonesia tak ada duit untuk beli banyak sistem yang France ada. Walaupun harga Rafael ni hampir 350 juta dolar, Indonesia tetap beli kerana Indonesia mahu menunjukkan bahawa mereka lah paling kuat di Asia. Jika pertempuran udara, kalau anda lihat baru ni, India, Pakistan, banyak kapal terbang Rafael India jatuh. Pakistan hanya menggunakan peluru daripada jarak 100 km dan juga penggodam. Itulah pentingnya ilmu. Okey guys, sekian sekali dengan bangsa Indonesia. Mereka ni bangsa scam, pemerintah scam, semua scam. Nak perang pun kalah. Tak ada siapa pun kesian dekat Indonesia. Lepas tu kalau kita jajah negara Indonesia pun nak buat apa, sebab negara dia banyak hutang. Lain itu masyarakat mereka juga memang tidak berguna lah. Kalau Malaysia jajah pun, bangsa-bangsa Indonesia ni akan menyebabkan mereka ni suka dikawal seperti zombie tak guna. Okey, ini adalah sistem TAT USM Malaysia punya. Kalau kita perang dengan Indonesia, sensor-sensor ni lah yang akan mengesan dahulu. Berbanding dengan Indonesia, mereka menggunakan teknologi tahun 60-an hingga 50-an. Walaupun jet-jet Indonesia ini sedang dibina pada tahun 2020 ataupun 2030, tapi pada masa sekarang mereka telah ditinggalkan. Perolehan Rafael pada asalnya untuk negara India, tetapi akhirnya mereka jual kepada Indonesia kerana Indonesia sangat minat dengan Rafael India. Jika perang, Indonesia akan surrender lah. Kalau udara mereka kalah, mereka akan surrender.
Jeneral-jeneral TDM dan tentera Vietnam, US, kalau tahu perang dengan Indonesia tidak perlu menggunakan senjata canggih, hanya menggunakan tentera darat. Bukan saja Indonesia ni dia akan dibubarkan, kita Malaya boleh saja jajah Sumatera, Kalimantan 2 ke 6 hari saja. Sebab kalau anda tak percaya, anda lihat ini contoh ya, konflik Pakistan 6 buah kapal terbang India yang baru dia beli daripada France. Walaupun yang India punya ni lagi canggih, advance daripada Indonesia, tapi ia kalah ya dengan pesawat dan misil milik Pakistan. Konflik Pakistan juga telah menyebabkan India menarik balik mereka punya program untuk menambah lagi jet pejuang Rafale. Sekarang ini Indonesia telah menjadi bangsa penipuan. Tapi baguslah, biar mereka mampus. Okey guys, dari itu Indonesia juga suka mengklaim apa saja yang ada di dalam dunia ni mereka lah paling hebat. Dengan muka Indonesia yang bodoh dan kurang berjalan, Malaysia akan menang perang. Hidup Malaysia.